Benda ni benda penting tapi ramai orang buat tak kisah je dengan brake caliper ni. Brake caliper ni lah yang menolak brake pad untuk mencengkam disc rotor ni dengan gunakan tekanan hidrolik daripada minyak brake. Brake caliper ni ada piston dekat dalam dia. Dekat piston tu pula ada getah seal dia. Getah ni biasalah, lama-lama memang akan keras. Bila keras, dia boleh pecah koyak. Bila dia koyak, minyak brake dalam caliper ni akan bocor. Dan bila bocor, tekanan brake tu tak bagus. Brake tak makan. Lepas tu, piston ni boleh tersekat sebab bila seal dia koyak, kotoran dengan kelembapan boleh masuk ke dalam dan buat piston karat. So dia boleh tersekat. Lepas tu dia boleh menyebabkan brake pad dan disc rotor makan tak rata. Seterusnya sistem brake boleh overheat. Akhir sekali boleh menyebabkan angin masuk ke dalam sistem brake. So bila tekan brake rasa macam span, lembut je. Brake ni mainkan peranan penting untuk keselamatan. Jadi rajin-rajinlah buat pemeriksaan berkala supaya tahu keadaan brake kita elok ke tidak. Kalau ada yang kena tukar, teruslah tukar. Jangan dah jadi apa-apa nanti baru nak menyesal.